Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tugasan yang kedua bagi subjek GPPP 1092, pengantar pengajar pendidikan iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Saya Muhammad Ajmal Judi bin Muhammad Najib dari Unit Bahasa Melayu 1 PPRSMP 2024-2029. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Encik Syakirin bin Abdul Ghani. Seterusnya kita sama-samalah saksikan persembahan yang akan saya tayangkan sebentar lagi. Baiklah, yang pertama sekali yang perlu kita ketahui ialah konsep pendidikan. Pendidikan adalah proses di mana guru perlu menunjukkan kepekaan dan kecekapan dalam memastikan setiap pelajar di sekolah diberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka ke tahap yang lebih maksimum. Proses ini melibatkan usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku seseorang agar mereka dapat menjadi dewasa dan menjadi individu yang berguna melalui pembelajaran efektif. Ini dicapai melalui latihan dan juga paparan kepada pengalaman yang bermakna. Guru juga perlu menggabungkan pengetahuan, kemahiran dan teknologi dalam proses pengajaran untuk merangsang pembelajaran dan kreativiti pelajar. Seterusnya, kita lihat pula kepada definisi aspirasi pendidikan. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Selain itu, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), aspirasi bermaksud keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, manakala aspirasi sistem pendidikan pula ialah hasrat kemerdekaan pendidikan Malaysia untuk melaksanakan perubahan yang besar dalam sistem pendidikan. Dan hala tuju pendidikan ini dapat dilihat melalui dua perkara iaitu standard kualiti pendidikan Malaysia iaitu SKPM dan juga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Seterusnya, kita pergi kepada perkara utama yang dijadikan panduan dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualiti. Yang pertama ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. Yang kedua ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Dan yang ketiga ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang yang kedua. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia yang pertama adalah digunakan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti untuk penaziran di sekolah-sekolah. Manakala untuk sekolah pula digunakan untuk penarafan kendiri sekolah dan juga SKPM ini juga digunakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Pengawal Pendidikan Daerah untuk pemantauan dan juga penyelidikan. Fungsi SKPM ini adalah menjadi panduan dan pengurusan kepada operasi sekolah, membantu penilaian kendiri untuk pihak sekolah dan juga mengenal pasti kekuatan dan kelemahan serta membolehkan tindakan penambahbaikan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Seterusnya kita lihat pula kepada SKPM 2010 yang di mana ianya tujuan sama sahaja seperti SKPM sebelum ini, cumanya ianya mempunyai 5 standard dalam SKPM 2010. Yang pertama iaitu standard kepimpinan dan juga hala tuju di mana kepimpinan yang jelas dan berkesan diterapkan dan pemimpin sekolah perlu memberi input yang tinggi dalam pembangunan sekolah. Standard yang kedua iaitu pengurusan organisasi di mana pengurusan pentadbiran, sumber manusia dan juga sumber fizikal diuruskan dengan cekap supaya menjamin operasi sekolah yang lebih cekap dan sistematik. Yang ketiga pula, pengurusan kurikulum. Kurikulum sukan dan hal ehwal murid di mana sekolah menguruskan kurikulum dan juga aktiviti sekolah secara tersusun demi melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Manakala standard yang keempat pula ialah pengajaran dan juga pembelajaran. Guru perlu merancang dan melaksanakan PDPP yang berkualiti menggunakan strategi yang berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid. Dan yang standard kelima ialah kemenjadian murid iaitu mengukur perkembangan murid secara holistik. Dan aspek utama yang diterapkan adalah pencapaian akademik, sasiah dan disiplin, kemahiran sosial dan juga kepimpinan murid. Kita lihat pula pada standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang yang kedua iaitu sebagai alat pengoperasian sekolah. Standard yang pertama iaitu kepimpinan yang mempunyai elemen peneraju, pembimbing dan juga pendorong. Yang kedua, pengurusan organisasi yang merangkumi sumber manusia, aset, kewangan, sumber pendidikan, iklim perpaduan dan juga permufakatan strategik. Yang ketiga,
Standard 3.1 pengurusan kurikulum yang mengenai ketetapan pelaksanaan mata pelajaran, mata instruksional dan juga penilaian murid. Yang ke-3.2 iaitu pengurusan kurikulum, ketetapan pelaksanaan kelab persatuan, badan beruniform, sukan permainan, program kecemerlangan, sukan untuk semua dan juga pentaksiran. Dan standard yang 3.3 iaitu pengurusan hak ehwal murid yang berkaitan dengan ketetapan disiplin murid, keselamatan murid, kesihatan murid, bantuan pelajaran dan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Manakala standard yang keempat pula mengenai pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC yang merangkumi perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai dan juga murid aktif. Dan yang terakhir, standard yang kelima kemenjadian murid di mana PGB ataupun pengetua guru besar sebagai pemimpin berimpak tinggi memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti PDP. Seterusnya, bidang yang diurus cekap dan berkesan akan melahirkan murid yang seimbang di mana guru sebagai pemudah cara memperkembangkan potensi dan meningkatkan pencapaian murid dan organisasi sekolah yang cekap akan meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah. Seterusnya, tuan-tuan boleh lihat di sini beberapa elemen seperti kandungan, peranan PGB, setiap JK unit, pembangunan kepimpinan, guru dan juga guru data ICT. Kemudian kita lihat pula kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Pengenalan yang PPPM ini dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 untuk jangka masa panjang sehingga tahun 2025. Ianya bertujuan menyediakan pendidikan berkualiti untuk semua murid dengan mengambil kira pelbagai sumber termasuk laporan penyelidikan, tempatan dan juga antarabangsa. Ianya juga berdasarkan aspirasi pendidik, ibu bapa, murid dan juga masyarakat. Yang kedua, matlamat PPPM iaitu meningkatkan prestasi murid standar antarabangsa dengan memastikan keberkesanan sistem pendidikan secara menyeluruh dan juga menyediakan generasi muda yang bersiap sedia menghadapi abad ke-21. Objektif PPPM ialah memahami prestasi dan juga cabaran semasa pendidikan Malaysia dengan menambah akses kepada pendidikan, meningkatkan kualiti dan standard pendidikan, mengurangkan jurang pencapaian iaitu equity dan juga menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid. Yang kedua, mewujudkan visi misi aspirasi pendidikan dengan menyediakan 1/7 pendidikan bagi setiap murid untuk tempoh 13 tahun sehingga tahun 2025. Yang ketiga, iaitu menggariskan program transformasi sistem pendidikan dengan melaksanakan perubahan utama dalam sistem pendidikan. Ianya bertujuan memastikan sistem pendidikan ini memenuhi keperluan terkini dan juga yang akan datang serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Yang keempat, struktur pelaksanaan PPPM yang terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama, 3 gelombang transformasi, 5 aspirasi sistem pendidikan, 6 aspirasi murid dan juga 11 anjakan pendidikan. Yang kelima iaitu yang pertama sekali, gelombang yang pertama pada tahun 2003 hingga 2015 di mana fokus pada kemahiran asas seperti literasi dan juga numerasi diterapkan dan juga menambah baik sistem pendidikan melalui perubahan kaedah pelaksanaan program. Ianya juga mempercepatkan transformasi sistem secara efektif. PPPM bertujuan membentuk model insan berkualiti, berkemahiran, inovatif dan juga mampu berdaya saing di peringkat global. Kemudian kita lihat pada 3 gelombang. Yang pertama, gelombang pertama pada tahun 2013 hingga 2015 iaitu asas penambahbaikan 2013, penambahbaikan literasi dan numerasi, latihan guru ICT dalam pendidikan. Pada tahun 2014, pemantapan PBS, peningkatan pengurusan guru dan sokongan ibu bapa dan juga pada tahun 2015, pelaksanaan penuh PBS, penggunaan One Bestari Net dan juga program sokongan murid. Dan gelombang kedua ialah pada tahun 2016 hingga 2020 iaitu percepatan transformasi pada tahun 2016, pengukuhan STEM dan juga pemerkasaan TVET pada tahun 2017, pembinaan lebih banyak sekolah amanah dan pembelajaran digital pada tahun 2018, pengembangan DLP, Dual Language Program, program pemimpin sekolah berprestasi tinggi pada tahun 2019 dan pendidikan inklusif, integrasi modul keusahawanan pada tahun 2020 serta automasi sistem pendidikan, peningkatan kebebasan sekolah. Dan gelombang yang ketiga iaitu pada tahun 2021 hingga tahun 2025 kini iaitu ke arah sistem bertaraf antarabangsa. Pada tahun 2001, autonomi sekolah jaringan antarabangsa dalam pendidikan diwujudkan. Pada tahun 2022, model pembelajaran fleksibel PBL dalam kurikulum ditubuhkan. Yang pada tahun 2003, digitalisasi penuh pentadbiran dan kurikulum kerjasama sektor awam dan pada tahun 2024,
kajian impak PPPM, pengukuhan pendidikan nilai dan etika telah dikemas kini, dan pada tahun 2005 penyusunan semula sistem pendidikan Malaysia sebagai negara bertaraf pendidikan bertaraf dunia. Seterusnya kita lihat pula kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Untuk akses, 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga sekolah menengah atas menjelang tahun 2020. Untuk kualiti, negara adalah kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun, 50% pengurangan dalam jurang pencapaian luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020. Untuk equity, perpaduan sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada anak-anak dengan menghargai kepelbagaian dan kecekapan sistem yang memaksimalkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Yang pertama, 5 aspirasi pendidikan negara iaitu akses kepada kejayaan, memastikan setiap individu mempunyai peluang mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengira lokasi, sosial, ekonomi ataupun latar belakang. Menyediakan infrastruktur yang mencukupi, termasuk sekolah, guru dan juga teknologi yang menyeluruh, dan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dengan memperluas peluang pendidikan formal dan juga tidak formal. Yang kedua, kualiti standard antarabangsa dengan memastikan sistem pendidikan melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran yang kritis, komunikasi dan juga penyelesaian masalah dengan efektif. Yang kedua, memperkasakan tenaga pengajar dengan latihan berkualiti dan kaedah pengajaran yang berkesan dan memperbaiki kurikulum agar relevan dengan perkembangan semasa dan keperluan pasaran kerja. Seterusnya, equity untuk semua murid iaitu menyediakan peluang pendidikan yang adil kepada semua lapisan masyarakat termasuk golongan kurang bernasib baik, berkeperluan khas dan juga kumpulan minoriti. Kedua, memberikan pendidikan khas, bantuan pendidikan seperti beasiswa, bantuan kewangan dan program pemulihan akademik untuk mengurangkan jurang pencapaian. Yang ketiga, memastikan setiap pelajar mendapat peluang yang sama untuk berjaya tanpa dipengaruhi oleh faktor luar seperti lokasi ataupun latar belakang keluarga. Yang keempat, memupuk perpaduan dalam kalangan murid dengan menggunakan sistem pendidikan sebagai alat untuk menyatukan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai murni dan juga pemahaman antara kaum. Yang kedua, mempromosikan penggunaan bahasa kebangsaan sebagai medium perpaduan tanpa mengabaikan kepelbagaian bangsa dan juga budaya. Yang ketiga, menggalakkan aktiviti kurikulum dan juga program pertukaran budaya bagi mengukuhkan lagi antara pelajar daripada pelbagai latar belakang. Yang kelima iaitu pelaksanaan berkecekapan tinggi dengan mengurus semua pendidikan secara berkesan untuk memastikan setiap peleburan dalam pendidikan memberi pulangan yang maksimum. Menggunakan teknologi dalam pendidikan bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pengurusan sekolah dan memastikan pentadbiran dan pendidikan yang cekap, mengurangkan birokrasi dan juga menambah baik sistem penyampaian pendidikan. Seterusnya kita masuk kepada 6 aspirasi murid iaitu pengetahuan di mana murid menguasai pelbagai bidang ilmu secara menyeluruh termasuk akademik, kemahiran teknikal dan juga pengetahuan am. Memastikan murid memahami dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan seharian, menanam sikap ingin tahu dan semangat pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, kemahiran berfikir di mana murid dapat mengembangkan pemikiran kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Meningkatkan keupayaan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang tepat dan relevan. Menggunakan pemikiran kreatif untuk memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang ketiga, kemahiran memimpin iaitu melatih murid menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dan berwibawa dalam komuniti mereka, menggalakkan keberanian dan keyakinan dalam mengemukakan idea serta bertindak sebagai ejen perubahan, memupuk sikap kerjasama, bertolak ansur dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran. Yang keempat, kemahiran dua bahasa iaitu menguasai bahasa Melayu sebagai kebangsaan untuk perpaduan dan komunikasi rasmi dan menguasai sekurang-kurangnya satu bahasa antarabangsa terutamanya bahasa Inggeris untuk berdaing di peringkat antarabangsa dan global. Meningkatkan kefasihan dalam kedua bahasa melalui penggunaan bahasa yang berterusan dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, etika dan kerohanian iaitu murid mempunyai nilai-nilai murni seperti integriti, tanggungjawab dan juga hormat menghormati. Murid juga mempunyai kesedaran tentang kepentingan moral dan etika dalam kehidupan serta membuat keputusan berlandaskan nilai-nilai positif. Dan yang terakhir, menghormati kepelbagaian budaya dan agama dalam masyarakat. Yang keenam, identiti nasional iaitu murid mempunyai jati diri yang kukuh sebagai rakyat Malaysia dan berbangga menjadi dengan warisan budaya serta sejarah negara. Dan murid juga menghargai nilai perpaduan dan keharmonian dalam kepelbagaian kaum serta agama dan mengamalkan sikap patriotisme dan tanggungjawab sosial untuk menyumbang kepada negara. Dan ini pula adalah sebelah anjakan yang tuan-tuan boleh lihat di sini yang
mengandungi seperti yang pertama, akses pendidikan yang berkualiti, kemahiran bahasa, nilai murni, profesion keguruan, kepimpinan sekolah, keupayaan JPM, PPD dan sekolah, penggunaan teknologi maklumat, keupayaan penyampaian kementerian, kerjasama ibu bapa dan komuniti, keberhasilan murid dan juga ketulusan dan accountability. Tuan-tuan bolehlah pause video ini untuk baca dan kita akan lanjutkan kepada seterusnya, iaitu kemudian kita lihat pula kepada sasiah guru cemerlang, iaitu guru merupakan individu yang penting dalam sistem pendidikan kerana mereka bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu tetapi juga sebagai pembimbing dan contoh teladan kepada murid. Keunggulan seorang guru bukan sahaja dinilai berdasarkan kemahiran akademik dan keupayaan mengajar tetapi juga berdasarkan kepribadian dan sasiah yang dimiliki oleh mereka. Sasiah guru yang cemerlang merujuk kepada nilai-nilai murni, etika kerja dan sikap profesional yang diamalkan dalam kehidupan seharian mereka sebagai seorang pendidik. Guru yang memiliki sasiah terpuji akan mampu membentuk persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif, memberikan inspirasi kepada murid serta menjadikan mereka lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Dalam konteks pendidikan moden, sasiah guru yang baik menjadi semakin penting kerana guru bukan sahaja berinteraksi dengan murid, tetapi guru juga berinteraksi dengan ibu bapa serta pihak pengurusan sekolah. Oleh itu, seorang guru perlu mempunyai kepribadian yang positif, bersikap amanah, bertanggungjawab, berdisiplin serta memiliki nilai kasih sayang dan empati terhadap murid mereka. Kemudian kita lihat pula yang pertama iaitu konsepkan diri positif. Guru yang mempunyai sasiah cemerlang yakin akan kebolehan diri dan juga mempunyai minat yang baik serta objektif yang tepat. Guru juga tidak terlalu sensitif dan juga bersikap optimis serta mempunyai perasaan positif terhadap diri dan juga pencapaiannya. Yang kedua, itu guru mempunyai bersikap mulia. Guru mempunyai pegangan teguh agama dan mempunyai nilai kerohanian yang tinggi, menampilkan akhlak yang mulia dalam setiap aspek, berintegriti tinggi dan mematuhi nilai serta etika dalam keguruan dan sabar dan bertindak secara waras dalam menangani sebarang masalah. Seterusnya, bertanggungjawab dan amanah. Guru yang cemerlang sentiasa menjalankan tugas dengan rasa penuh tanggungjawab, sentiasa memastikan tugas yang dilaksanakannya sebaik mungkin dan amanah dalam segala urusannya sebagai seorang pendidik dan mengelakkan penyelewengan masa ataupun penyalahgunaan kuasa. Yang keempat, dedikasi dalam tugas. Guru yang cemerlang juga komited dan bersemangat dalam mendidik murid dan sentiasa berkorban masa, tenaga dan wang untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Ya, guru yang cemerlang juga sentiasa berusaha meningkatkan ilmu dan kemahiran sepanjang masa. Dan yang kelima iaitu bersikap terbuka. Guru mestilah berfikiran positif terhadap semua murid dan guru perlulah memberi peluang kepada murid untuk berkembang dan tidak berat sebelah ataupun pilih kasih dalam membuat sebarang keputusan. Yang keenam, penyayang dan juga berperikemanusiaan. Guru perlu menjalin hubungan baik dengan murid lain dan memahami apa keperluan mereka. Dan juga guru tidak mudah menghukum murid tetapi membantu mereka memperbaiki diri mereka dan menghormati pendapat dan keperluan emosi murid. Yang ketujuh, berpenampilan kemas dan sopan di mana guru mematuhi etika berpakaian yang disedarankan oleh kementerian dan menjaga kebersihan diri dan berpakaian kemas serta melihatkan diri sebagai seorang yang profesional dan penampilan yang baik menambah kredibiliti sebagai seorang guru. Dan yang ke-8, berkemahiran dalam pengajaran. Guru yang cemerlang hendaklah menguasai ilmu kandungan mata pelajaran dengan baik, menggunakan strategi pengajaran yang sesuai mengikut keperluan murid dan juga mahir dalam menilai kemajuan dan memberi bimbingan yang berkesan kepada murid. Seterusnya kita lihat pula implikasi kepada sasiah guru cemerlang. Yang pertama, memupuk perpaduan dengan pembina negara bangsa. Implikasinya ialah guru dapat mendidik masyarakat tentang kepentingan perpaduan kaum dan agama. Guru dapat memastikan integrasi nasional melalui nilai-nilai perpaduan dalam pendidikan. Dan juga guru juga membina jati murid yang kukuh dan saling berdaya saing. Yang kedua, membentuk model insan yang imbang dan harmonis. Guru mendidik murid supaya berkembang dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Guru juga berperanan sebagai ejen dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral serta memastikan keberkesanan pendidikan dengan pendekatan holistik. Yang ketiga, mempertingkatkan kemampuan profesional. Guru perlu berinovasi dalam kaedah pengajaran untuk menarik minat murid dan meningkatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan dan sentiasa menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan juga teknologi. Dan kemudian guru juga perlu bersikap demokrasi, iaitu
Guru mengamalkan keadilan dan tidak mendiskriminasi murid berdasarkan latar belakang mereka, menggalakkan kesejahteraan dan keharmonian dalam persekitaran sekolah, mempunyai empati terhadap murid tanpa mengira budaya ataupun status sosial mereka, dan yang terakhir ialah menjadi ejen dalam pembentukan sahsiah murid. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membentuk akhlak murid, menanamkan nilai murni agar mereka mengamalkan ilmu dalam kehidupan mereka dan memastikan pendidikan bukan sekadar akademik dan juga tetapi juga pembinaan karakter yang baik. Jadi kesimpulannya, guru yang cemerlang memainkan peranan utama dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara dengan membentuk insan yang seimbang dan juga berkualiti. Selain menyampaikan ilmu, mereka juga turut berperanan sebagai pembimbing dan teladan kepada murid. Sasiah guru yang tinggi termasuk integriti, disiplin, profesional dan sikap demokratik amat penting dalam membina generasi berilmu serta berakhlak. Dengan budaya kerja yang cemerlang, kesediaan beradaptasi dengan teknologi, serta komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat, guru dapat memberi impak yang positif dalam pendidikan. Kejayaan sistem pendidikan bergantung pada kualiti dan nilai kepimpinan guru. Justru itu, usaha memperkukuh profesionalisme dan sasiah guru perlulah menjadikan sebagai keutamaan. Oleh itu, sampailah kita kepada penghujung video ini. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar dan saya akhiri video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada pensyarah yang saya hormati, Encik Syakiri bin Abdul Ghani, selaku pensyarah saya untuk subjek ini. Dan kemudian, guru juga perlu bersikap demokrasi, iaitu guru mengamalkan keadilan dan tidak mendiskriminasi murid berdasarkan latar belakang mereka, menggalakkan kesejahteraan dan keharmonian dalam persekitaran sekolah, mempunyai empati terhadap murid tanpa mengira budaya ataupun status sosial mereka, dan yang terakhir ialah menjadi ejen dalam pembentukan sahsiah murid. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membentuk akhlak murid, menanamkan nilai murni agar mereka mengamalkan ilmu dalam kehidupan mereka dan memastikan pendidikan bukan sekadar akademik dan juga tetapi juga pembinaan karakter yang baik. Jadi kesimpulannya, guru yang cemerlang memainkan peranan utama dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara dengan membentuk insan yang seimbang dan juga berkualiti. Selain menyampaikan ilmu, mereka juga turut berperanan sebagai pembimbing dan teladan kepada murid.